Assalamualaikum semua. Pernah tak kita rasa stres? Kita rasa macam tak tahu kenapa bahagia tu rasa macam susah sangat nak datang. Saya sendiri pernah rasa macam tu. Sampai saya sedar, saya paksa diri untuk orang lain rasa bahagia. Itu yang membuatkan hidup jadi rasa heavy. Hari ini, saya nak kongsi 3 situasi yang ramai wanita buat tanpa sedar dan macam mana kita boleh stop, paksa diri supaya bahagia tu datang secara semula jadi. Poin pertama, kita paksa orang untuk suka dekat kita. Ramai antara orang yang sedar atau tidak, kita cuba jaga hati semua orang. Reply mesej cepat, setuju dengan semua benda ataupun tetamu nak datang, kita okey je sebab yelah takut orang marah atau kecewa. Tapi dalam diri kita, kita tahu yang kita tak suka and kita paksa juga untuk suka pada semua situasi. Sebenarnya, kita dah hilang diri kita sendiri. Contoh, kita ikut plan kawan-kawan tapi sebenarnya kita tak minat pun. Cuma sebab takut dia kecewa, sedih. But towards the end, kita yang rasa penat, stres dan tak puas hati. So, instead of that, kita boleh tukar fokus kita. Cuba fokus kepada orang yang menghargai kita dan terima kita apa adanya. Bukan kita suka pada semua orang. Dan bila kita buat macam tu, hati kita akan jadi lebih tenang dan lebih bahagia. Poin kedua, berhenti bila kita rasa kita tiada nilai. Kita berhenti bila kita rasa diri kita ni tak penting atau tak dihargai. Tapi orang lain yang selalu menang. Maksudnya, kita letak diri kita di belakang. Selalu compromise. Tapi orang lain tetap ikut ego dia. Contoh, kita selalu ikut decision dia. Fikirkan apa yang dia suka. Tapi bila kita minta pendapat atau perlukan sokongan, tiba-tiba benda tu tak ada dan membuatkan diri kita rasa tak penting. Itu tanda kita perlu stop, paksa diri untuk ikut orang lain. Dari situlah kita akan mula rasa nilai diri kita dan dari situlah kita akan mula rasa harga diri kita semakin meningkat. Tips, bila kita start set boundaries, walau kecil, hati akan mula rasa lebih tenang dan bahagia datang secara semula jadi. Poin ketiga, kita nak semua orang gembira walaupun makan diri sendiri. Kita cuba buat semua orang happy walaupun diri sendiri jadi sacrifice. Contoh simple, kita tak suka makan pedas tapi sebab orang tu ataupun pasangan kita suka makan pedas, kita ikutkan je. Atau kita pilih plan yang bukan kita nak tapi untuk orang lain. Bila kita selalu compromise diri macam ni, kita perlahan-lahan akan hilang diri, penat dan bahagia pun rasa jauh. Tips, mula untuk buat keputusan untuk diri sendiri. Walaupun benda tu kecil, contoh keluar waktu weekend, apa yang awak suka. Bila kita jujur dengan diri kita sendiri, hidup jadi lebih ringan dan bahagia tu datang secara neutral. Jadi kalau awak rasa hidup awak berat atau susah nak bahagia, cuba tanya diri sendiri 3 soalan ni. Yang pertama, adakah saya paksa diri untuk orang suka saya? Yang kedua, adakah saya selalu letak diri di belakang dan rasa tiada nilai? Yang ketiga, adakah saya selalu buat orang lain happy tapi diri sendiri penat? Bila kita mula berhenti paksa diri kita sendiri, hati kita akan mula rasa lega dan bahagia tu akan perlahan-perlahan datang. Ingat, bahagia bukan perfect atau buat semua orang happy. Bahagia bermula bila kita terima diri kita sendiri dan buat keputusan jujur untuk diri sendiri. Kalau video ni bermanfaat, jangan lupa like, share dan subscribe channel ni untuk tips hidup lebih bahagia dan bermakna. Jumpa di video seterusnya. Bye!